3 hours later. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Okey, ni bila dah sampai rumah, Mama rasa macam nak makan cucuk. Bukan cucuk udang. Cucuk ikan bilis yang penyet-penyet, yang lepeh-lepeh. Ni mahal ni. Sebab kalau kat kedai takkan jumpa yang penyet-penyet. Ni, kalau nak dapatkan yang penyet-penyet kena buat sendiri. Mama ni kalau nak makan cucur tak kira waktu. Kadang-kadang kalau Mama nak makan cucur waktu pagi, Mama buatlah. Tapi kalau balik kerja, kalau malam Mama teringin nak makan pun Mama buat. So Mama tak dinner lah nasi maksudnya. Siapa yang macam Mama? Apa ni? Kira selera ni merepek-merepek sikit tau. Kadang tu nasi kita dah makan tengah hari, so malam macam nak skip nasi lah konon. Tapi tak adalah skip pun, makan tepung juga kan. Mama tak ada diet-diet, Mama tak ada nak kontrol-kontrol. Cuma apa yang Mama makan ni semua ikut selera Mama tau. Macam anak-anak Mama, dia orang tak makan cucur. Yang bongsu je yang suka ikut apa yang Mama makan. Kalau yang besar-besar tu dia orang still cari nasi lah. So macam mana pun nasi still ada, tetap ada dekat bawah tudung tu. Okey, untuk cucur ikan bilis ni Mama cuma pakai 3 bahan, iaitu ikan bilis, bawang dan juga apa ni, cili kering. 3 bahan ni yang Mama akan masukkan dan gaulkan dengan tepung nanti. Ini Mama sedang potong cili kering sebab nanti Mama nak blend. Mama nak blend kasar je, bukan blend halus sampai tak nampak isi dia.
Mama nak blend kasar-kasar supaya cili kering tu dia hancur sikit, supaya ikan bilis tu dia hancur sikit. Macam tu. Bawang pun sama. Sebab Mama tak nak dia hancur langsung, nanti dia tak style Mama lah. Macam tu Mama suka dia ada nampak jugalah ikan bilis tu sebenarnya. Bunyi dah. Okey, masuk je semua dalam blender. Kita dah cuci dah. Kemudian Mama akan masukkan sedikit air. Air ni Mama akan bancuh nanti dengan tepung, jadi Mama tak masukkan banyak-banyak. Okey, kemudian kita blend. Mama blend lebih kurang 2-3 kali je lah. Tak payah tekan banyak-banyak kali, nanti dia hancur sangat. Okey. So, macam ni je lah. Mama tuangkan ke dalam besen. Nampak tak dia kasar-kasar? Dia macam ni. So nanti kita masukkan tepung. Ni Mama masukkan tepung beras sebab Mama nak dia crunchy. Mama masukkan lebih kurang 3 sudu tepung beras. Kemudian Mama masukkan tepung gandum. Tepung gandum ni Mama masukkan lebih kurang 2 sudu untuk nak bagi dia pekat tau. Kalau kita bancuh tepung beras saja, dia tak pekat. Jadi Mama kena tambah tepung gandum untuk bagi dia tight sikit. Okey, time untuk menggoreng. Mama panaskan kuali. Kemudian Mama masukkan minyak masak. Ni nak menggoreng, minyak kena lebih lah. Okey. Sementara tu nak tunggu minyak panas, Mama nak masukkan bahan-bahan perasa dulu. Mama masukkan sedikit Ajinomoto. Dan juga Mama masukkan garam. Okey, garam ni pun Mama masukkan lebih kurang setengah sudu je, setengah sudu kecil. Okey, tadi Mama ada masukkan 1 sudu tepung beras lagi. Kemudian Mama tambah sedikit lagi air, kemudian kacau-kacaukan. Kacau-kacaukan sampai semua dah sebati. Okey, kita tunggu minyak panas. Sambil-sambil nak menggoreng tu Mama nak mencuci baju juga. Senang kan? Sebelah dapur ada mesin basuh. Sambil buat kerja, mencuci, memasak. Kita kan tangan sotong. Okey, minyak dah panas. Jadi Mama nak sudukan cucu ni. Sebab Mama nak dia lepe-lepe, jadi bancuhan Mama tak buat dia pekat. Mama buat cair-cair supaya Mama dapat yang lepe-lepe tu. Sebab kalau lepe dia lebih rangup tau. So Mama suka Mama buat yang lepe-lepe ni. Hujan-hujan ni makan cucur, cicah sos, lepas tu minum pula air teh-o panas. Wah, bestnya. Okey, Mama balik-balikkan. Kawan-kawan kalau balik kerja dah lewat-lewat, macam Mama pukul 8 baru nak masuk dapur, kawan-kawan masak apa? Ke ada yang bungkus dari luar ke? Mama jarang bungkus dari luar, tapi kebanyakannya memang masak dari rumah lah. Kalau nak bungkus dari luar tu pun tak tahu nak bungkus apa. Sebab apa yang ada dekat luar tu macam kita boleh dapat je dekat rumah. Kecuali lah kalau Mama tak nak masak ataupun memang rushing ataupun barang dah habis ke, memang Mama bungkus lah dari luar. Balik kerja tu terus bungkus ke atau terus makan dulu ke, macam tu lah.
Okey, Mama dah siap untuk trip pertama. Sekarang Mama nak habiskan bancuhan tepung ni. Sebab Mama buat tak banyak, jadi 2 kali goreng dah habis lah. Saya kan tak ada ramai yang nak makan. 2 orang, 3 orang tu je. Tu pun yang paling banyak makan Mama lah. Okey. Sebab apa ni, tengok hasil dia nipis-nipis, lepeh-lepeh, dia nampak crunchy kan. Macam ni lah yang Mama nak. Mama duk terbayang je masa tengah mandu kereta, nak balik buat cucur ikan bilis. Okey lah, itu sajalah kot hari ni. Sekarang Mama nak cicah dengan sos. So Mama nak tuang sos dulu, sos Thai. Okey, nanti kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.